Kenapa kapal Malaysia boleh lalu kawasan paling tegang dalam dunia sekarang ini, tapi kapal lain tak boleh? Jawapannya bermula 38 tahun yang dahulu. Malaysia mendapat laluan khas oleh Iran dekat Selat Hormuz dan tak payah nak bayar tol. Duta Iran ke Malaysia iaitu Waliullah Muhammad Nasrabadi memberikan jaminan. So mana satu yang betul ni? Mana satu yang betul ni tuan-tuan? Mana satu ni? Janganlah buat macam ni tuan-tuan. Ini niatnya salah ni. Nawaitunya tak betul. Kalau tak kena bayar tol, cakap tak kena bayar. Senang. Guys, tanpa ramai sedar, Malaysia tiba-tiba jadi perhatian Iran. Bukan sekadar hubungan biasa, tapi sampai tahap dipercayai dalam isu yang sangat sensitif. Ramai terkejut sebab benda ini berlaku secara diam-diam tanpa heboh. Persoalannya, kenapa Malaysia? Kenapa kapal Malaysia boleh lalu kawasan paling tegang dalam dunia sekarang ini, tapi kapal lain tak boleh? Jawapannya bermula 38 tahun yang dahulu. Sekarang ni, dunia macam tengah tarik nafas. Selat Hormuz, laluan kecil dan sempit tu, tapi menjadi laluan 1/3 daripada hasil minyak dunia. Dan hari ini suasana laluan itu telah berubah. Langit penuh dengan radar, laut penuh dengan kawalan ketat, dan kapal besar pun ada yang dapat patah balik sebab risikonya terlampau tinggi. Tapi dalam keadaan tu, kapal Malaysia boleh lalu bersahaja je. Tak ada gangguan. Macam dapat VIP lane. Sedangkan tak bayar mahal pun. Rupanya Perdana Menteri Malaysia kita telah mengasahkan bahawa Iran telah memberi pelepasan awal kepada kapal-kapal Malaysia. Persoalannya, kenapa Malaysia? Kita bukan kuasa besar. Kita bukan ada tentera yang kuat. Jadi kenapa? Jawapannya bermula pada tahun 1988 ketika Iran baru keluar daripada perang yang sangat panjang. Ramai negara yang menjauh. Tapi Malaysia pilih untuk membantu. Ekonominya jatuh dan ramai negara menjauh. Malaysia hantar minyak kelapa sawit. Nampak macam biasa-biasa kan? Tetapi sebenarnya itulah keperluan untuk mengisi perut di dapur. Dan hari ini, dunia menjadi tegang dan kawasan di Selat Hormuz jadi panas. Tapi Malaysia mendapat laluan melalui Selat Hormuz dengan selamat. Persoalannya, kenapa? Sebab bagi Iran, Malaysia bukan sahaja rakan dagang, tetapi Malaysia adalah negara yang bantu mereka ketika mereka susah. Ini yang ramai orang tak sedar. Kepercayaan tak dibina dalam satu malam. Kepercayaan tak dibina dalam satu hari. Kepercayaan dibina dalam satu jangka masa panjang dengan tindakan yang betul. Sama macam duit. Hari ini ada nilai, esok boleh berubah. Tapi aset sebenar, dia tidak bergantung kepada sistem. Dia berdikari sendiri. Sebab itu orang yang faham, dia tidak simpan semua dalam angka. Dia simpan dalam aset yang sebenar. Emas bukan tentang kaya cepat, tapi emas tentang bersedia ketika dunia telah berubah. Sebab itu apa yang dia pegang adalah bukan sekadar nombor, tapi aset sebenar dekat tangan. Kalau suka dengan ilmu yang saya kongsikan, follow saya rapat-rapat. Padukan dengan ilmu simpanan emas. Simpan emas, simpan nilai. Dapat satu. Alhamdulillah gang. Hari ni Duta Iran keluarkan kenyataan 7 kapal Malaysia yang dapat green light lalu dekat laluan Selat Hormuz tu tak dikenakan tol. Tidak dikenakan tol. Kalau kena tol tu gila kau. 2 juta. 2 bayar juta. pakai dolar. Tapi Alhamdulillah lah, Malaysia, Iran memang jaga betul lah. Memang best lah. Tapi aku pelik juga lah dengan walaun ni. Aku tengok komen-komen diorang duk kutuk macam-macam kan. Alah, aku cakap kau. Kita sepatutnya rakyat Malaysia kena bangga. Tapi walaun ni tak bangga. Okey lah tu. Dapat lepas laluan. Tak kena tol lagi. Nak harap kau punya pemimpin PAS tu. Langsung tak berguna. Berakamkan ucapan terima kasih kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian kerana memberikan laluan untuk kapal tangki minyak Malaysia melintasi Selat Hormuz. Hubungan baik Malaysia-Iran sejak dulu ya. Rakyat Malaysia 100% sokong Iran. Malaysia mendapat laluan khas oleh Iran dekat Selat Hormuz dan tak payah nak bayar tol. Duta Iran ke Malaysia iaitu Waliullah Muhammad Nasrabadi memberikan jaminan yang kapal-kapal Malaysia selamat untuk transit walaupun keadaan menjadi tegang dekat Selat Hormuz. Bukan apa guys, sebelum ini timbul satu persoalan. Sama ada kapal-kapal Malaysia yang sebanyak 7 kapal tu dibenarkan melalui Selat Hormuz akan dikenakan tol ataupun tidak. Ini kerana
sekarang ni dilaporkan yang Iran telah pun mengenakan bayaran transit. Bukan sikit guys. Iaitu sekitar 2 juta US dollar 2 juta. untuk setengah kapal yang lalu Selat Hormuz. Ini terutamanya dalam konteks laluan yang sangat dikawal ketat oleh Iran. Selain itu, Iran juga menyatakan yang sebenarnya bayaran ataupun tol-tol ini dikenakan berkait rapat dengan kos peperangan. Yalah kan? Kos peperangan? Banyak fasiliti dan juga alat ketenteraan Iran sebenarnya yang musnah dalam peperangan ni. Dan sekaligus ini menunjukkan ia berfungsi juga sebagai sumber hasil dan alat tekanan terhadap negara yang selama ini dianggap tak mesra dengan Iran tau. Sebenarnya dari sudut ekonomi dan geopolitik, Malaysia dan Iran ni kita banyak bekerjasama. Terutamanya dalam beberapa sektor lah. Misalnya sektor tenaga, perdagangan dan juga platform antarabangsa. Macam OIC dan juga NAM. Bukan itu je. Iran ni juga merupakan rakan dagang penting Malaysia dekat Asia Barat dengan nilai perdagangan mencecah sekitar 2.6 bilion ringgit pada banyak. tahun 2024. Akan tetapi guys, walaupun kapal kita tak kena tol dekat Selat Hormuz tu, akan tetapi kita juga tetap akan merasai kesan kenaikan harga minyak global. Oleh itu kita jangkakan yang pihak kerajaan bakal melaksanakan adjustment dalam polisi kita bagi meminimalkan kesan ini ke atas rakyat Malaysia dan juga kena kontrol dari segi kos. Okey tuan-tuan, saya buat konten ni sekadar untuk bertanya kerana ramai sangat dekat luar sana yang menimbulkan perasaan ketidakpuasan hati diorang tahu terhadap apa yang tengah berlaku sekarang ni. Semua tahu dia macam ni tuan-tuan, seperti apa yang kita dimaklumkan sendiri oleh Republic of Iran oleh kerajaan Iran ni. Kedutaan Iran dah confirmkan bahawa Malaysia, kapal Malaysia yang melalui Selat Hormuz ni yang bawa minyak ni tidak dikenakan sebarang tol tau. Faham? Anda semua tahu kan, bukan semua negara yang dapat privilege ni. Ya betul, Iran membenarkan banyak kapal keluar daripada Selat Hormuz, especially daripada negara ASEAN, tetapi bersyarat. Faham? Bersyarat. Dan mesti ada satu agreement yang ditandatangani dan dipersetujui oleh dua pihak. Malaysia tuan-tuan adalah antara negara yang cukup bertuah tau. Sebab only selected country dalam 2-3 kot rasanya yang boleh lalu selat ni tanpa membayar sebarang tol. Faham? Maksudnya daripada semua kapal yang boleh lalu lalang ni, Malaysia yang paling bertuah sekali. Tak payah bayar tol. Tol tu bukan murah tuan-tuan, dekat 2 juta saya dengar cerita bagi satu kapal. Ya? Kau ingat apa? Ini tol plus ke? Bukan. Ini tol laluan kapal. Dia lagi mahal lah. Lepas tu tuan-tuan, persoalannya dekat sini adalah saya terkilan tau. Kerajaan mengeluarkan satu kenyataan bahawa Malaysia terpaksa bayar tol 8 juta untuk lalu Selat Hormuz. Bukan tak payah bayar ke? Cuba tengok ni kenyataan Duta Iran. Tiada charge tol untuk kapal Malaysia dikenakan. Kenyataan dua-dua pihak ni tuan-tuan totally bercanggah dan menimbulkan banyak kekeliruan tau. Kita sebagai rakyat ni kita confused lah sebenarnya. Mana satu yang betul, mana satu yang tidak. Kita sebagai rakyat kena tahu tuan-tuan. Sebab apa? Kita takut kerajaan bermain dengan naratif. Faham? Dia cuba nak menggunakan benda ni sebagai kaedah paling mudah untuk nak manipulate rakyat ni. Faham? Supaya menghalalkan kenaikan harga minyak. Faham tak? Konon-kononnya sebab Malaysia kena keluarkan kos tambahan. Sebab itu harga minyak kena naik mendadak sebab dia kena bayar tol. Sebab itu rakyat pun akan rasa bersalah, akan maafkan apa yang kerajaan buat. Sebab yelah kena bayar tol. Betul tak? So mana satu yang betul ni? Mana satu yang betul ni tuan-tuan? Mana satu ni? Janganlah buat macam ni tuan-tuan. Ini niatnya salah ni. Nawaitunya tak betul. Kalau tak kena bayar tol, cakap tak kena bayar. Senang. Kenapa nak kena create sentimen dan ideologi palsu semata-mata untuk nak memanipulasi persepsi orang? Betul tak? Ini benar. So selepas ni kerajaan boleh kerap kali menggunakan kaedah yang sama untuk nak mengatakan kepada rakyat Malaysia, tengok, kami terpaksa naikkan harga barang. Sebab apa? Benda-benda yang even tak wujud macam ni. Faham? Tak lah tuan-tuan, saya amat terkilan lah tuan-tuan. Saya cukup terkilan lah. Allahuakbar. Itu je lah. Okey. Anda bayangkan, jika Iran tutup pula laluan laut kedua di kawasan ini, maka ekonomi Eropah dan Asia akan lumpuh. Selat Hormuz telah pun menjadi kawasan merah. Tapi sekarang, Iran dah bagi amaran. Jika musuh cuba untuk serang pulau-pulau miliknya, maka sasaran seterusnya adalah Bab el-Mandeb. Kita kena tahu, ini adalah selat yang terletak di antara Yaman dan juga benua Afrika. Setiap kapal yang berlayar dari Asia ke Eropah mesti melalui kawasan ini untuk sampai ke terusan Suez. Tapi, ada satu perkara. Selat Bab el-Mandeb sebenarnya tidak dikawal terus
oleh Iran. Ia dikawal oleh proksi Iran yang berada di Yaman dan bertindak di atas arahan Iran. Sekarang bayangkan, selepas Hormuz, laluan ini juga ditutup, maka terusan Suez akan menjadi sama sekali tidak berguna. Laluan ekonomi terbesar di Eropah ini akan lumpuh sekelip mata. Dunia ada satu sahaja pilihan yang tinggal. Kapal-kapal ini perlu mengelilingi seluruh Afrika. Ini bermaksud setiap perjalanan akan bertambah selama 10 sehingga 18 hari. Perjalanan yang lebih jauh bermaksud lebih banyak masa, bermaksud kos minyak lebih mahal dan akhirnya harga barang akan naik. 20% bekalan minyak dunia melalui Selat Hormuz dan 12% perdagangan dunia melalui Bab El-Mandeb. Jika kedua-dua selat ini ditutup, maka akan berlaku kenaikan harga barang yang sangat di luar jangkaan. Dan anda sedar tak, sumber minyak dan gas menjadi rebutan kuasa-kuasa besar dunia dan macam-macam telah terjadi. Persoalannya, adakah renewable energy dah bersedia ataupun ia selamanya tak akan mampu mengatasi oil and gas? Komen pendapat anda. Sebenarnya hubungan Malaysia dan Iran bukan baru. Berdasarkan sumber rasmi Kementerian Luar Malaysia, hubungan diplomatik sudah bermula sejak tahun 1970 apabila Malaysia membuka kedutaan di Tehran. Iran pula membuka kedutaan di Malaysia pada tahun 1981 dan sejak itu hubungan dua negara ini kekal baik dan stabil. Apa yang menarik guys, hubungan ini berkembang tanpa terlalu banyak publicity. Malaysia dikenali sebagai negara yang tenang, berkecuali dan mudah bekerja sama. Itu yang buat negara lain selesa. Maknanya, apa yang berlaku hari ini sebenarnya hasil hubungan yang sudah lama dibina, bukan sesuatu yang tiba-tiba. Baru-baru ini media antarabangsa seperti The Guardian melaporkan bahawa kapal Malaysia dibenarkan melalui Selat Hormuz selepas rundingan dengan Iran. Selat Hormuz ini bukan laluan yang biasa ya guys. Hampir 20% bekalan minyak dunia melalui kawasan ini dan sering menjadi kawasan tegang dari segi geopolitik. Bila Malaysia diberi laluan yang lebih lancar, itu menunjukkan satu perkara penting, yaitu tahap kepercayaan yang tinggi. Bukan semua negara dapat kelebihan seperti ini. Ini jelas menunjukkan Malaysia berada dalam posisi yang dihormati dalam situasi global yang sensitif. Kekuatan Malaysia bukan pada kuasa besar, tapi pada cara pendekatan. Malaysia tidak agresif, tidak mencetuskan konflik, dan lebih kepada membina hubungan secara seimbang. Dalam dunia yang penuh tekanan politik, negara seperti Malaysia jadi pilihan kerana stabil dan boleh dipercayai. Sebab itu, walaupun tidak terlalu menonjol, Malaysia tetap mendapat tempat dalam banyak urusan penting di peringkat global. Dan kadang-kadang, benda paling kuat adalah yang bergerak secara senyap. Dan simpulannya guys, apa yang berlaku ini bukan kebetulan, hasil daripada hubungan lama yang dibina dengan konsisten dan pendekatan Malaysia yang tenang tapi berkesan. Tanpa perlu banyak bercakap, Malaysia tetap mampu menarik kepercayaan dari negara lain. Oke guys, jika ada pendapat dan info ingin berkongsi di sini, tulis di ruangan komen ya guys. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di waktu lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.